Inilah salah satu mentor yang memberi banyak pengajaran lah kepada saya. Okey. Dan SV ni juga merupakan organisasi yang banyak menolong saya menyiapkan emas. Okey. 5 tahun, 6 bulan dan 6 hari. Dia lama. Sebenarnya proses dia dalam 3 ke 4 tahun je, tapi ada satu kekangan untuk saya sampai awal ke tahap emas ialah COVID-19, masa PKP. Jadi apa-apa aktiviti sekalipun untuk saya teruskan buat ada dihalang lah masa tu sebab tengah lockdown kan. Jadi tak boleh buat apa-apa. Okay. Tengok tempoh pelaksanaan emas saya daripada tahun 2021 siap ke tahun 2024. So akan skip 2021, 2022, 2000 contohlah saya skip banyak. Kita sikit tentang perjalanan saya, apa yang saya buat dan masa Gangsa dan masa Perak lah. Okey, untuk Gangsa, khidmat masyarakat saya voluntary. Okey, rekreasi fizikal saya buat bola sepak. Dan kemahiran crafting dan penjelajahan di mana khidmat masyarakat masih lagi sama, voluntary, sukarelawan. Dan saya meneruskan rekreasi fizikal saya daripada Perak ke emas ialah futsal. Sama. Dan kemahiran time ni saya rasa macam berminat lah nak join IT, benda-benda IT, Java coding, C++ semua tu. Jadi saya buat kemahiran Java coding, tapi saya buat yang basic lah, tak adalah yang advance macam apa orang kata macam dah boleh buat program apa semua. Tapi ni just basic knowledge untuk saya. Ketua facilitator. Okay, nanti saya akan bincangkan lebih luas lah tentang apa yang kami buat untuk penjelajahan asas. Dan projek penempatan ialah program kesedaran awam dan kajian saintifik pemulihaan penyu dan ekosistem. Ini tajuk yang nampak tajuk pun macam wow kan. Inilah orang kata macam apa cara untuk first impression orang terhadap kita, terhadap apa yang kita buat. Jadi kalau benda tu orang rasa macam menarik, orang lagi nak tengok dan lagi nak dengar benda tu. Okey, peluang dan banyak dedikasi lah terhadap diri saya untuk beri exposure tentang ini, beri exposure tentang cara nak mengenal ini, cara bercakap macam saya sekarang bercakap di hadapan tuan-tuan dan puan-puan. Dan inilah salah satu mentor yang memberi banyak pengajaran lah kepada saya. Okey. Kemudian untuk yang seterusnya ialah Encik Azizi bin Alur Rahim. Okey, ini pun salah satu mentor yang saya rasa banyak apa orang kata macam memberi impak lah kepada diri saya yang sekarang. Daripada dulu saya tak tahu apa-apa, daripada dulu saya pendiam, tak pandai bercakap, sukarlah nak berkomunikasi dengan orang, sampailah saya rasa sampailah diri saya yang sekarang yang berani untuk ke depan dan bercakap dan berkongsi sama tuan-tuan dan puan-puan. Dan untuk yang ketiga ialah abang saya sendiri, Khairul Izwan, program Sukarelawan Bazar, Jurulatih Camp Pembangunan Bakat Bola Baling. Okey, futsal, ni rekreasi fizikal saya. Bolehlah, ini untuk skills, IT skills, itu Java coding. Antara perkara yang saya buat lah sepanjang belajar ni. Okey, untuk ni nampak tak apa persediaan kami buat. Kami siap buat tag nama untuk facilitator, buat poster, buat bahan apa orang kata promosi program untuk kami edarkan kepada peserta-peserta yang berminat untuk join. Okey. Dan peserta-peserta tu banyak daripada tahap Gangsa dan tahap Perak. Okey. Apa yang uniknya dekat sini ialah kesemua apa yang kami buat, kesemua ini atas daripada diri saya dan diri Razak atas daripada diri saya dan kawan saya tu Razak. Dia ketua facilitator. Jadi kami duduk sekali bincang apa aktiviti yang kami nak buat dekat peserta, buat surat-surat apa orang kata macam surat kebenaran kepada tuan tanah, tengok tempat, pergi apa orang kata macam buat tinjau, komunikasi dengan orang luar, cuba untuk apa mendalami jiwa-jiwa orang lah. Lepas tu tahap emas ni oleh kerana kami alhamdulillah lah berfikiran matang dan kami boleh menjana sesuatu perkara yang kami rasa macam layak untuk tahap yang sekarang. Okey. Nampak kami sediakan sekali program
buat persiapan. Peserta-peserta yang join camp kami ni untuk isi satu Google Form supaya kami boleh buat analisis penilaian program. Okey. Dekat sini mereka bolehlah cakap apa-apa macam apa faci diteruk, camp komandan ni garang lah apa dah, tak apa, kami terima benda tu. Dan peserta-peserta boleh tulis apa-apa yang mereka nak. Dan kami ambil benda dan buat analisis tentang apa keberkesanan program ni. Kata macam projek penempatan ni, kami sebenarnya ada dalam ni lah, semua poster ni sepatutnya pergi. Tapi disebabkan Afiq ni dia patah tangan, jadi dia tak boleh pergi. So kami pergilah bersama 9 orang. Jadi untuk projek penempatan ni kan maksimum kumpulan hanya boleh 5 orang dalam satu kumpulan kan. Tapi kami ada 9 orang. Jadi kami bahagikan kumpulan A selama seramai 5 orang dan kumpulan B seramai 4 orang. Okay. Apa yang kami buat, kan benda tu tak boleh berjalan serentak kan jadinya. Jadi untuk hari pertama dan hari-hari seterusnya, kumpulan A contohnya lah, masa tu kami ada buat ni mungkin okay. Ini surat kebenaran semua dah tertib. Okay, contoh kalau kumpulan A tengah buat proses perselisihan penyu, kumpulan B akan buat lapangan awam dan kerja perselisihan di mana sukarelawan dalam negeri dulu yang dipanggil suatu volunteer. Jadi banyaklah aktiviti-aktiviti yang saya sertai, dan SV ni juga merupakan organisasi yang banyak menolong saya menyiapkan emas. Okay? So saya banyak ambil sukarelawan daripada sini, aktivitinya daripada sini lah, daripada SV. Okay, ini majlis buku puasa bersama buat dalam 2 ke 3 minggu lepas. So inilah bantuan kasih Johor yang bagi warga-warga emas semua tu 200 lah untuk setiap penerima. Okay. Okay lah, ini universiti life saya. Alhamdulillah lah, buat masa ni